Soalan inilah yang buat ramai orang tertanya-tanya selama beratus-ratus tahun. Kalau betul semua harta tu ditelan bumi, kat mana ia sekarang? Ada lagi ke tak? Spekulasi yang paling popular sekali menunjuk ke arah satu tasik kat Mesir yang sekarang ni pun namanya Tasik Karun. Ramai orang percaya kat situlah istana dia tenggelam. Tapi, para arkeologi dah pun kaji kawasan tu. Dan apa yang diorang jumpa? Ceritanya lain. Bangunan-bangunan purba kat situ sebenarnya kuil lama. Tak ada kena-mengena langsung dengan Karun. Hakikatnya, sampai hari ni, tak ada siapa pun yang tahu kat mana lokasi sebenar harta tu. Ia kekal jadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Dan mungkin di situlah jawapannya. Kisah Karun ni sebenarnya bukan tentang peta harta karun yang kita perlu cari. Sebaliknya, ia adalah satu peringatan, satu pengajaran abadi bahawa nilai sebenar kekayaan tu bukan diukur dengan emas dan perak, tapi ia diukur dengan rasa syukur, rendah diri dan kemurahan